Hello, good morning. Assalamualaikum. Hari ni berapa? 16? 17. Hari ni 17/1/2026. First flight untuk NS. Ya. Kita akan ke Kuala Lumpur 2 hari 1 malam dan aktiviti kat sana. Macam lebih kurang family day. Gitu. Hari ni dan juga tahun ni adalah ride first kita. Kuala Lumpur, Kuala Kangsar. Atau swiper. Oh man. Swiper. Okay, Viper. What? Oh man. Okay, sweeper kita Anan dengan Miroj, 2 orang. Satu last man Pak An dengan aku. Nabil belakang sekali. Swiper ni kami final dia akan tunggu. Kalau ada member belakang jom. Kalau tengok satu game pula. Satu line tu tak. Boleh. Hampa swiper boleh pergi depan belakang. Okey. Satu game orang lain ni banyak kau group perempuan. Belit lane kiri, belit. Kadang-kadang kita laju kita potong. Belit lane kiri. Kadang-kadang lane capture buat slow. Belit depan. Jangan terlampau cucuk depan lah. Tak kira yang depan tu. Dia kejut. Amin. Paper in my pocket. I need that fuel inside my rocket. Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. Keep my both from walking, make the ground shake, step the motherfucking mosh pit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. Put again, drop them bombs on you. And I don't even smoke like that. Already elevated cause I roll like that. I be levitated on a daily basis. Steady meditating, grab a yoga mat. Breathe out, baby, don't hold it in. Breathe in, baby, you're so neat. Okay kawan-kawan, kami sekarang ni ada dekat nasi lemak Tok Yok. Jadi aku order ketupat dengan rendang daging RM14. RM14 5 kupang kot je ni. Kita nak try sedap ke tak. Ni Mak Dia order nasi lemak. Nabil dengan Jaja tak sampai lagi. Yang lain semua tengah menikmati dah makanan mereka. Sedap ke? Sedap ke? Sedap? Nice. Bil, macam mana Bil makanan dekat rendang Tok Yok ni? Sedap tak? Rendang dia sedap. Lepas tu dia punya servis pun mantap. Mantap, terbaik lah. Recommended. Patutlah rider-rider selalu mai lah. Kita je. Penuh hui. Mantap. Sahabat-sahabat, tengoklah gelagat anak-anak special ni. Video. Tengok. Cantik! Maju. Alah babi. Stop it. Get some help. Okay, apa bilik nombor 1? Bilik nombor 2, kami bilik 3, bilik nombor 4. Bilik nombor 2. Aku bilik nombor 4. Ni nombor 4. 3 ni 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aku. Okay.
Okay guys, sekarang kita dah bahagi bilik semua. Jadi kita akan bergerak ke bilik kita. Mari. Isi keluar pakai coli. Kita berada di daerah Lambuana, Kuala Lumpur. Lambuana, Kuala Lumpur. Wahai orang-orang kampung. Penyamun-nyamun semua. Malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Sekalian. Malam ni kita ada makan-makan. Menu jam apa Pak Ketua? Kita makan spaghetti carbonara. Okay guys, jadi kita dah sampai kat sini. Kita ada book sekarang kita ada book 4 bilik. 3 bilik untuk lelaki, satu bilik untuk perempuan, 2, lepas tu 3, 4, and then kami book gazebo. Tapi gazebo full. Dia berbagi kita dewan. Jadi kita dapat dewan 1 dan 4 bilik. Kita dah dapat dewan kita guys. Ini adalah tempat kita akan beraktiviti hari ini. Dan sehari malam ada hamper-hamper. Saya dah sediakan hamper-hamper untuk pemenang. Dan kita akan set up masak kat sini, makan kat sini. Okay guys, sekarang kami tengah nak pergi ke air terjun ya. Geng-geng yang lain semua dah dekat sana. Jadi kita pergi dulu jalan kaki. Mereka kata jauh. 3 minit. 3 minit? Belum 3 minit. Tak. Video. Ha. Tangan ni. Oh, Akbar. Tak leh. Satu. Barang sangkut. Baik, patah balik, Mat. 30 saat lagi. Satu siap dah. Okey, ni satu siap dah. Okey, ni satu siap dah. Ni patah balik dah. Ini. Ini kumpulan apa? 3. Kumpulan 3 lawan kumpulan? 1. Okey. Kami menang punya. Tadi hai campur tau. Okey. Final round. 2 minit. Start daripada sekarang. Apa masuk kaki dua-dua tu? Woi. Tu tangkap kaki. Nah. Ni 1. Okey, tamat. Baru. Tim berapa? Tim 3. Ni tim berapa? Tim 2. Final round. Okey. 3, 2, 1. Ana buka kawaran. Mana tahan? Lagi set. Ui, besar. Wow. Okey, Mak D. Balik. Laju Mak D. Dah, relax. Ha. Oh, kacau. Wait a minute. Who are you?
Tak apa, Anan, rehat. Oh, fee lah. Cepat, Tan. Cepat. Lah, fee. Habis. Oi. 2, 3, start. Tangan belakang. Oh, ini, okey. Ni, dah tepi. Dah ni. Ni, ambil. Cepat. Okey, tamat. Matang tak ambil. Oh, handuk ni kau orang. Hei, ni. Hei, Nan, ni. Cuci. Ni. Tak. Oi. Main sini. Oh my god. Wow. Duk tengok main game guys. Oh. Kau, siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapo. Siapakah akan jadi pemenangnya? Tinggal 15 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay, kira. Kami habis awal. Kira. Kira ada apa? Pukul 5.30 kita punya pembakar akan sediakan apa jadinya akan sediakan kita punya bara api. Mana kita punya ni? Later. Alright, hari ni pun alhamdulillah kita berjalan lancar. Semua bawa elok. Sweeper semua lead semua okey. Bagi yang kedua, hero pun kita punya cara ride bagus. Memang bagus. Semua bagi kerjasama elok dengan cakap. Ya ride kita sampai sini alhamdulillah sampai dengan selamat. Dan esok lah. Esok pukul 12 check out kan. Esok pagi aktiviti apa dah? Baru. So aku kerja sekali dengan Syed tu semua. So dia lah invite aku masuk dalam grup ni. So this aku punya first time yang dapat vibe macam lebih kurang macam ni. Smart. Memang
Kalau boleh lepas ni, insyaAllah. Kalau boleh lah. Organizer tu upkan lagi event sini. Smart ni. Smart. Ada rezeki kita join, tak ada rezeki, tak ada apa-apa lah. So, MC. Okey, seterusnya dijemput pengacara program untuk memberikan hadiah. Dijemput Tuan Syed Suhaili. Kumpulan 2. Satu, dua, tiga. Seterusnya pemenang nombor 2. Kumpulan 3. Penolong program untuk memberikan hadiah iaitu Puan Seri Sharifah Sofia. Oh. Baik. Dua lipa. 1, 2, 3. Kumpulan 1. 1, 2. Kaki. 3. Okey. Ya, benar. Banyak kali tu dia. Bila dia tanya aku okey ke tak, aku akan cakap selalu aku okey ke. Sebab aku tak nak susahkan hati dia. Woman. Aku ni menyusahkan hang tak sama ni. Salah satu menyusahkan hang tak sama ni. Dalam berkawan ni, kawan-kawan kita takkan dapat kawan yang sempurna. Sama juga macam aku. Aku pun ada banyak kekurangan. Hang pun ada kekurangan. Aku pun ada kekurangan aku. Hang menerima kekurangan aku. So, apa sangatlah kekurangan kecil tu untuk aku. Nangis sudah. Ingat. Nombor 1. Wartawan NS. Nas Playboy. Wanita misteri yang tak ditunjukkan mukanya. Cuba kawan je. Betul-betul. Berapa banyak kawan? Aman. Oh. Kawan-kawan. Dia salah di test. Berarti empathy tu. Sini ya. Habis kuat masuk YouTube. Masuk YouTube. Ini pun puncak gaduh ke? Kaji satu. Tuan. Jalan naik ke depo. So, kiranya perempuan NS tak cantik lah. Kau minat gay? Are you gay? Lain variasi. You are gay. Who you gay? Why are you gay? Baca kuda. Ha? Bayar apa? Deh. Deh. Tak nak. Kau 5 kali. 5 kali. 2 kali lah. 2 kali 3 kali lah. Mikrofon apa? Angkatlah. Ringi tu. Hang suka siapa sangat kan? Alah. Dah ni kata dulu. Kata aku suka kang. Kat mic. Aku suka kau. Cepat nak shaking. Dia nak shaking. Mana tahan lah. Tahu mungkin akan kahwin ke? Kalau dia tahu. Oh. Dia first time
gathering kita kan. First impression kita. Dia tak tanya ni. First impression. Ke depan sikit tadi. NS. Apa first impression? So, first impression lah. Terkejut. Terkejut. Why? Actually, benda ni sebelum pergi travel ni, senang cakap lah. Asal memang planning aku nak cancel lah sebab tak ada gap langsung aku nak break. Tapi untuk NS aku gagah turun juga lah. Okay. Soalan tu. Dalam banyak-banyak grup motor, yang mana satu paling yang suka? NS lah aku kenal abang-abang kawan apa semua. Sebab sebelum ni aku cari grup-grup lain tak jumpa. Aku jumpa NS je. Malam ni peluk ke? Bila kami nak boleh makan nasi minyak? Nak planning kita kan surah rasa. Nak planning Detail. kita kan surah rasa. Detail. Kalau kata kita, mesti ikut kewangan. Kalau kata sekarang kewangan aku pun tahu. So planning aku, Dekat sikit, Mai. Dekat sikit. so planning aku dalam setahun setengah kita aku try kukuhkan kewangan. InsyaAllah aku duit kahwin. Dalam setahun, insyaAllah dalam 2 tahun setengah kita insyaAllah apa boleh dapat nasi minyak Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada jodoh. Min, NS sentiasa mendoakan. Dalam banyak perempuan dalam NS yang orang pernah jumpa, mana boleh jadi? Ya, mantap. Berani cakap tu. Kalau buat soalan ni, sebab aku sendiri pun macam jarang turun. So kalau yang perempuan ni masa awal masuk tu, tu lah yang kenal. Kalau yang baru ni memang tak kenal siapa-siapa pun. Asal semua tahu kot. Siapa dia? Siapa? Dia menjaga ikhtilat. Ustaz kita ni. Kan tengok lelaki ya. Cantik ni dia banyak segi. Allah. Dia tak mesti nak segi apa. Okay. So kita pilih cantik dari segi sikap. Kalau cantik dari segi sikap ni, pilih Kak Pia lah. Sebab masa awal masuk tu pun, kita orang baru memang tak kenal lagi. So Kak Pia banyak tanya kita lah apalah. Tak tu lah. Habis lah. Dia kembang habis semua tak tidur. Dia seorang tidur kat tu. Sebab Kak Pia yang paling awal lah kenal. Masa dalam kalau orang perempuan dalam BNN ni lah. Dia lah perempuan lah. Contoh. Timbang berat badan. Body shaming. Pak Ustaz body shaming. Last timbang berat badan kan 2 106. Okay. 2 kali. Hello, buat apa? Asal? Buat apa? Ha? Okay. Ya, saya nak call nak abang, saya rindu kamu. Alright. Yang tu je. Aku memang salut. Satu gambar selfie yang dengan WM.
Okey. Oi. Ni aku je tengok. Oh, tak cia. Tak cia. Aku je tengok. Awas saya Google. Tepuk Apa ni? Aku tanya aku je tengok. Mana boleh? Ai, tak boleh. Aduh, awak aku tu. Oh, paling sensor. Approve walaupun face mask kan. Verify. Oh. Gila, apa pandang. Dapat makanan kat Anjing. Aku sekarang ni rapat dengan siapa? Kenapa rapat dengan dia? Ini penemuan terbesar. Betul tak Cik Miau? Miau niga. Okay. Sekarang ni aku tengah rapat dengan